Okay, hi guys. Welcome back to my channel. Nak bagi tahu. Aku bawa balik jogging. Tengok. Baju aku dah tukar jadi colour apa. See? Ni korang ni. Uniqlo punya eraser colour ni. Jadi colour ni. Saja nak buat video, nak tunjuk. Buktilah. Nak buktikan apa? Sebab aku tak post aku punya ni. Aku dah tak post benda ni dekat aku punya status WhatsApp ke story IG. Aku tak post. Kenapa aku lari masuk dalam laut? Aku pergi Brisk Walk tu pun aku boleh dapat DM macam you pakai baju biru dengan merah tu kan. You look so it's kind of creepy, you know. Macam sebab aku ada post kat aku punya thread macam aku punya ayat, aku rasa mungkin sebab aku punya salah aku kan. Aku post macam if dekat Tasik Permaisuri ni tengah jogging, tak payahlah buat eye contact. Sebab literally dia orang buat eye contact macam ni. Aku jalan. Yang ada yang lari. Dia lari pun. Macam tu. Sebab aku jalan kan, bila aku jalan aku macam like iklan Samsiap Pantene tu. So daripada banyak masa untuk dia macam sedikit creepy lah. Tak tahulah aku je yang rasa creepy atau benda tu memang creepy. Tapi untuk aku is creepy lah kan. Sebab tak cari jodoh dekat Tasik macam. Tapi kalau dapat bagus. Sebab actually mereka semua looks good. Sebab apa? Aku tak suka peluh, tapi peluh tu makes looks good. Faham tak? Macam sekarang ni, aku rasa macam nak tukar baju ni tapi nak menunjuk macam nak bagi tahu dekat semua orang yang aku punya subscribers dah 40 orang tu kena tahu that aku pergi Brisk Walk. Sekejap aku tukar baju. Lepas tu kat mana tadi? Aku dah tengok balik ke recording tadi. Lepas semua looks good. Sebab mungkin aku tak suka peluh, tapi peluh tu buat dia looks good. Aku rasa bukan kat part ni lah. Aku rasa macam dia looks good. Walaupun aku rasa aku tak suka peluh, tapi peluh actually orang itulah aku rasa kan. Sebab dia macam individu tersebut. Contoh dia macam hang tengok durian. Contoh kalau hang memang tempting dengan durian tu, tak kisahlah ada daun ke. Kita akan fikir macam dia punya at least aku tahu dia durian. So I know it tastes good. Dia macam dah berminta bukan aku bukan bermaksudkan itu Sekejap bagiku fikir tak boleh. Tapi kalau hang suka orang tu jadi apa pun okey. So actually kan aku macam sedikit lapar. Aku kan nak pergi Brisk Walk depan rumah aku ni, bawa kamera. Sebab kalau pergi Tasik macam tu tak kira lah kan. Tadi aku ambil video pun, video aku macam ni je weh. Mana? Aku ambil video macam ni je, macam biasalah aku punya OOTD tu kan. Mereka punya tengok macam aku recording MV tu. Siapa malu macam apa okey tak? Apa relax Malu lah aku gila. Tengok kan. Aku buat video. Aku macam tak kata jalan hang pun. Jalan je lah. Tak ada record hang pun. Kalau ada orang dalam tu aku akan edit. Sedap macam sugary lah. Sebab tak ada air apa. Tak perlulah kan tengok orang. Aku tahu. I know. Mungkin look interesting lah kot kan. Mungkin. Sebab kan aku cakap subjektif. Mungkin ada orang tengok aku macam aku macam ni. Mungkin ada orang tengok aku macam interesting. Mungkin ada orang lain tengok aku tak interesting. But it's okay. I also got preference. Macam tu kan. Sebab aku dah kenal ramai manusia. Kenal kawan-kawan. Ada yang suka. Aku ada satu kawan perempuan. Dia memang suka tengok lelaki yang berisi. Bukan berisi, dia memang suka lelaki yang sedikit gempal. Tapi bukanlah macam yang viral tu kan, tak ada sebesar itu. Tapi tak, dia macam besar daripada lagi. Macam tu. Tapi
Aku tak suka yang tinggi sangat daripada dia. Macam at least tinggi pada sikit tapi tak tinggi sangat. Okay. Aku rasa dah cukup. Aku nak 5 minit lah video aku ni. At least 5 minit. Dia tembam ni. So aku dah pikat tadi kalau pergi Pasir Mansuri tak lakut aku bawa ni sebab aku rasa diperhatikan. Faham tak? Walaupun tak tahulah dia perhatikan aku ke tak, tapi aku rasa kan aku je yang perasan ni. Dia pun tak ada pun. Tapi ada lah orang DM aku tu. Ada orang cakap a few lah dalam 10-11 orang macam tu DM aku. Oh, I saw you dekat Tasik Mansuri tadi. Aku macam salah orang kot. Salah orang. Tapi nampak you pakai baju tadi tu. Yang tadi tu uniform aku. Sebab dia akan peluh tau. So aku macam aku cakap aku geli dengan peluh. So aku tak nak orang tengok peluh aku pun. Sebab aku memang kuat berpeluh. So aku kena pakai benda tu, windbreaker tu kat atas. Sebab baju tadi yang merah tu dah basah gila. Lepas tu kalau aku tak pakai tu, macam aku tak suka peluh. So aku tak suka orang tukar peluh juga. Sebab macam aku tak nak orang terangsang dengan peluh. Macam tu lah. Aku rasa macam aku nak buat the date in my life. Tapi aku rasa aku record tapi aku tak post. Tu aku delete footage tu. Tu aku record lagi. Lepas tu aku delete. Sekarang mengikutkan jam 4 suku. Tak diet pun. Just kalau boleh tak nak makan nasi lah kan. Takkan nak makan nasi pula tantan dah tu hal nak kena masak pula. Nak pergi beli pula kan. Itu semua costing. So kita just buat apa yang ada kat bawah. So the answer is food. Food ni dia kata mengenyangkan. Dia tak tambah sugar pun. Dia macam 3-in-1. Aku rasa ada sugar. Tapi dia tak manis. Dia tak tambah pula. Tapi kita tak makan dengan this one. Cream cracker. Ada harga lagi beli kat Speedmart. Kita tak bulan bekas. Sebab kalau bulan bekas dia tak nampak. Bila tak nampak tak makan. So ni rendam kan. Aku tiga kat dia. Harap sampai crispy je. Okay. Kita rendamkannya selama seminggu. Itu macam biasa. Afternoon, bring backup down. Okay, settle swap already here. This carriage, and it has bigger. Like a cringe so much, and I listen to it every single day. Shortened version, and I asked him through text. Are you? So aku rasa sampai sini je video ni. Finally, tadi aku dah buat outro tapi aku belum makan. So aku nak buat outro lagi. So thank you for watching. Bye bye.